Ada satu amalan Ustaz nak kongsikan tuan-tuan, iaitu amalan ni kita dapat menutup aura kita agar tidak dimasuki energi jahat. Aura kita dapat menutup. Sekarang selalu kita buka aura kan, sekarang ni kita tutup aura kita agar energi jahat tak boleh masuk. Orang nak tengok apa yang ada pada diri kita tak boleh. Kadang-kadang tutup bomo kan, kadang orang handa-handa dia cuba nak tengok dia ni ada amalan apa, tak boleh. Dia tertutup. Ni pernah Ustaz berlaku pada Ustaz satu ketika tu. Ni berlaku tahun 80-an. Ustaz pergi rumah satu orang guru lah, ramai. Jadi Ustaz duduk. Dia cuba nak scan Ustaz ni, tak dapat. Dia tak dapat. Dia nampak dia gelisah. Dia cuba nak scan Ustaz, tak dapat. Jadi kata Ustaz, nak tanya Ustaz lah. Ini berlaku di Johor dulu, Kata Ustaz, nak tanya Ustaz lah. Apa ilmu Ustaz? Saya nak scan tak masuk. Nak scan masuk. Jadi, okey, Ustaz diam je. Ustaz diam, tuan-tuan. Jadi, lah kali dia tanya saya, Ustaz pun siapa Ustaz baik dengan dia pun baik Ustaz. Jadi tak apalah, Ustaz pun kita buka aura kita balik. Situ baru dia nampak. Dia nampaklah apa yang ada pada diri Ustaz. Jadi di sini tuan-tuan, ilmu kita panggil, sebab tu panggil selimut langit. Dia selimuti diri kita dapat tutup aura kita agar tidak mudah ataupun tidak dimasuki oleh energi-energi jahat ataupun orang-orang yang jahat yang cuba nak lihat akan kelebihan-kelebihan dari kita. Dan juga tuan semua, ia di samping itu juga dalam selimut langit ni dapat memperkuatkan atau dapat membenteng energi kita, dapat membenteng energi kita, energi gaib yang daripada diri kita ni dapat membenteng daripada segala serangan-serangan sama ada zahir ataupun batin. Dan juga tuan semua, ia juga dapat menjaga diri kita sepanjang waktu. Kadang-kadang ilmu ni tuan semua, ada setengah ilmu ni dia dapat jaga diri kita ni pagi, petang tak boleh, tengah hari tak boleh. Tapi ni dah sentiasa 24 jam dia akan bersama dengan. Dan apatah lagi kalau amalan selimut langit ni tuan-tuan amal dengan amalan yang tuan-tuan dah belajar dengan Ustaz dulu. Contohnya Ibu Kalimah, Pancabayu, apa lagi? Macam-macam asma sir kalau tuan-tuan amal dan digabungkan dengan amalan selimut langit ni memang akan menambahkan energinya berlipat kali ganda lagi. Bahkan tuan semua, dia punya kekuatan dan tuan tak akan nampak beza. Salah satu dan semua nak beritahu pada tuan semua lah, kalau orang tu nak hantar sesuatu perkara pada kita, insya-Allah. Pertama kalau macam Ibu Kalimah kalau tuan amalkan, amal. Kalau orang tuju pada kita kan, Ustaz dah beritahu dah. Tuju pada kita 10 kali ganda, dia akan melantun balik kepada orang yang menghantar tu. Bayangkan kalau tuan amal selimut langit ni, dia akan jadi berlipat kali ganda. Mungkin yang Ibu Kalimah tu 10 kali ganda, dia mungkin akan jadi 20, 30, 40 sampai ke peringkat 50 kali ganda pun akan berlaku bila anda mengamalkan selimut langit, insya-Allah. Jadi kalau anda nak amalan ni, bagi anda yang anak murid Ustaz yang dah ada ilmu-ilmu, ataupun bagi anda yang dah kat luar sana, yang bukan anak murid Ustaz, bukan anda nak amal, nak ilmu, ada ilmu dan amal dengan selimut langit ni, insya-Allah dia juga akan memberi kesan pada ilmu-ilmu yang anda dah amal akan melipat ganda lagi, yang menyebabkan kadang-kadang orang rasa pelik ni. Orang ni biasa je tapi kekuatan ilmunya memang tinggi. Kerana apa? Kerana adanya selimut langit. InsyaAllah kalau anda inginkan dapat kelebihan ilmu ni, maka tuan-tuan semua jumpa pada dengan Ustaz pada 11.04 ni dan jam 9 malam dalam selimut langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.